Boleh naik gila juga kita sebagai seorang lelaki kan. Bila seorang wanita tu dia ada isu passive agresif, datang dia dari mana? Satu, kadang-kadang benda ni berlaku passive aggressive communication ni sebab that's the only communication, that's the only way of communication yang dia tahu. Boleh jadi dia model daripada, dia tiru daripada mak ayah dia. Sebab mak ayah dia buat macam itu dekat dia, mungkin ada orang lain juga buat kat dia. So dia tak tahu yang apa yang dia buat tu salah. Dia tak tahu yang cara komunikasi dia itu tidak berkesan. Dia tidak tahu yang cara komunikasi dia itu menyakitkan. Bila suami meluahkan perasaan, isteri rasa macam, kenapa selama ni saya tak tahu yang benda ini menyakitkan. Kadang-kadang memang betul tak sedar, kadang-kadang dia sedar dan dia sengaja buat. Kalau dia baru dapat kesedaran itu menyakitkan, maka ada masa-masa, pada kebanyakan masa klien ini dia bersedia untuk berubah kalau benar dia nak memperbaiki rumah tangga dia.